Alright guys, so aku nak share dengan korang. Kalau korang pengguna Asus TUF yang tahun-tahun 2020, 2021 kan, selalu akan ada masalah dengan 5G kan. So macam sekarang ni aku dah tukar dah motherboard Wi-Fi card pergi ke jenama Intel. So this one adalah Intel. Aku tak ingat lah apa kod dia, tapi dia AC lah, yang sama tahun dengan keluaran dia kan. Apa je nama dia adalah so ini adalah Wi-Fi yang aku pakai untuk laptop Asus TUF dan menggantikan Asus punya original, iaitu Realtek. So Realtek ni memang bagi aku macam fucked up lah. Kau beli laptop tapi kau tak dapat nak pakai yang ni. So bila kau pakai je ni, contoh macam router baru akan blue screen. So aku bengang, aku gantikan dengan Intel punya wireless adapter. So harga lebih kurang RM60, RM70 macam tu lah. So kau dapat harga speed macam ni. So kalau kau pakai chip lama ni, kau mesti akan macam blue screen. Lepas tu tak detect Wi-Fi, Bluetooth ada problem, Wi-Fi 5G tak dapat, dia dah dapat detect 2.4 je. So inilah hasil dia. Sekarang ni aku punya speed ni adalah 100 Mbps tau. So sekarang aku tengah buat live. Bukan buat live lah, maksudnya live punya 4K. Tu 4K. So tak ada isu Contoh aku pergi kat sini, jangan buffering full, terbaik dok. So bagi aku memang original daripada Asus memang tak ngam lah Realtek ni. Okay, kau boleh buang je. Alright, itu saja kongsian aku. Bye.